akuan bersumpah bukannya satu cara yang boleh memastikan seseorang menteri besar itu tumbang, ya, atau kerajaan tumbang. Daripada 14 adun UMNO tu ada dalang dia. Ya. Ada dalang yang telah mencetuskan tindakan tarik sokongan ni. Dalang itu jangan harap akan dicalonkan kembali di Negeri Sembilan. Dan adun-adun yang bersekongkol dengan dalang ini juga jangan harap dicalonkan kembali. Malah ramai adun, bukan semualah, tapi ramai adun ni jangan harap dicalonkan kembali. Dalang di sebalik krisis di Negeri Sembilan membabitkan 14 adun UMNO. Baik, sepintas lalu krisis ini selepas daripada isu Menteri Besar dengan undang tu saya tak mau masuk, bermula bila 14 adun UMNO isytihar tidak sokong Menteri Besar secara menggunakan akuan bersumpah. Now, seperti yang telah saya jelaskan beberapa kali secara betul dan tepat, yang akhirnya diakui oleh beberapa pihak, akuan bersumpah bukannya satu cara yang boleh memastikan seseorang menteri besar itu tumbang, ya, atau kerajaan tumbang. Kerana budi bicara tuanku ni, dia tidak semestinya perlu terima akuan bersumpah sebagai bukti. Ya. Okay. Namun benda itu berlaku dan Menteri Besar sendiri nampaknya iktiraf akuan bersumpah itu bila dia mengaku bahawa dia hilang 14 sokongan ahli UMNO tu. Okey. Now sekarang, daripada 14 adun UMNO tu ada dalang dia. Ya. Ada dalang yang telah mencetuskan tindakan tarik sokongan ni. Dan setahu saya, dalangnya bukan satu tapi dua. Okay. Dan juga ada juga dalang dari luar UMNO. Okay. Now, saya tidak berniat atau akan menamakan dalang-dalang itu, tapi Zahid tahu. Saya pasti Zahid tahu. Dalang dari dalam UMNO, baik dalang dari luar UMNO. Dari luar UMNO tu saya tak tahulah dia tahu ke tidak, tapi ada dalang dia. Okey. Now, dalang ni adalah pencetus langkah Negeri Sembilan ni. Dan kemudian Perikatan Nasional ambil kesempatan bila nampak 14 adun ini nak tarik sokongan. Now, apa yang menarik di sini ialah kebodohan dalang ini atau siapa jua pakar strategi baik dari dalam UMNO Negeri Sembilan maupun dari luar Negeri Sembilan. Okey. Mengapa saya kata kebodohan? Sebab kita tahu PRU tak lama lagi. Dan Negeri Sembilan adalah, tak silap saya lah, dia antara negeri yang mungkin dia serentak dengan PRU lah. Okay? Sebab saya lupa, pilihan raya 6 negeri tu dulu, Pulau Pinang, ya, saya lupa dia membabitkan Negeri Sembilan ke tidak. Anyway, okay? So, mereka ni kurang cerdik. Sebab, bila 14 adun ini membuat satu tindakan unilateral, dalang dia mencetuskan tindakan unilateral, maknanya tak rujuk kepada kepimpinan parti. Ya, memang Zahid ada ura-ura, dia tahu bahawa 14 adun ni tak puas hati dengan Menteri Besar tu, semua dia tahu. Tapi, langkah mengambil satu keputusan, membuat pengisytiharan dan sebagainya, itu dia tidak tahu. Jadi ini telah mewujudkan ketegangan di antara UMNO Negeri dengan UMNO Pusat, di antara Zahid dengan kepimpinan UMNO Negeri Sembilan. So, siapa dalang semua dia tahu. Okay. Now, kebodohannya ialah sebenarnya kalau dalang itu bijak, dia akan tunggu sehingga parlimen bubar dan sebagainya. Okay, dia akan tunggu bersabar. Tapi bila dia buat macam ni, okay, dia sedar tak sedar, akhirnya keputusan di tangan Zahid. Dan jika Zahid ada persetujuan dicapai antara Anwar, Zahid, Anthony Loke dan
Presiden amanah untuk bubar DUN dan DUN bubar, dalang itu jangan harap akan dicalonkan kembali di Negeri Sembilan. Dan adun-adun yang bersekongkol dengan dalang ini juga jangan harap dicalonkan kembali. Malah ramai adun, bukan semualah, tapi ramai adun ni jangan harap dicalonkan kembali. Ya? So, itulah maksud saya. Okey? Okey. Atau mungkin satu persetujuan dicapai, tak apa. Kita tukar Menteri Besar. Pakatan dengan barisan masih kerjasama di Negeri Sembilan, tetapi mungkin Menteri Besar tukar. Okey? Alright, tukar. Dan kita teruskan. Kemudian PRU tak lama lagi kan? Menteri Besar, mereka boleh buat sebegitu rupa. Menteri Besar baru tu, bila Parlimen bubar, dia akan usulkan juga Dewan Undangan Negeri bubar. Dan bila Dewan Undangan Negeri bubar tak lama lagi, ya, sebelum pada PRU, sama juga dalang-dalang ini dan mereka yang bersekongkol dengan dalang ini, jangan harap nak dicalonkan balik. Jadi, kurang bijak. Ini adalah satu langkah yang paling kurang bijak oleh dalang ini, dan malangnya dia telah memperbodohkan semua adun di Negeri Sembilan. Dan kemudian awang kata, ya, Reggie, you are wrong. Tok Mat terlibat. Tok Mat pun adun di situ. Dia pun setuju. Itu saya tak nak masuk, tapi korang tak tahu cerita penuh. Okey? Dan adalah salah jika awak anggap, dan saya tahu ada kisah-kisah di persekitaran Pembangkang, lagi satu cerita merapu, ini adalah komplot antara Tok Mat dengan Zahid dan sebagainya, itu semua merapu. Okey? Zahid setakat tahu, dia tak puas hati dengan Menteri Besar, dia tak tahu langkah ini akan diambil, termasuk oleh Tok Mat. Itu yang saya difahamkan. Okey? Jadi bila benda dah jadi, okey, sekarang ni bukannya Zahid cemas, bukannya kepimpinan UMNO pusat cemas, sebab mereka tahu Negeri Sembilan ni, UMNO ni kena dengar cakap pusat. Kalau korang tak dengar cakap pusat, kalau korang teruskan pergi jumpa, menghadap tuanku, kemudian beritahu tuanku korang nak tubuh kerajaan bersama perikatan, maka adun ni dikira langgar dasar parti. Bila langgar dasar parti, UMNO boleh isytihar adun-adun dalangnya gugur keahlian, kerusi mereka dikosongkan. Jadi kerajaan baru sekiranya terbentuk, dia akan tumbang sekelip mata. Sebab tak cukup majoriti selepas kerusi kosong itu. Jadi tak guna. Ya. So, mereka kena dengar cakap pusat. Okay. Mereka kurang bijak. So, Zahid bukannya dalam keadaan cemas. Sebab sekarang, okay, mereka cuma akan tukar Menteri Besar untuk stabilkan keadaan. Sekiranya mereka ikut laluan itulah. Sebab mungkin Zahid, Anwar dan sebagainya capai persetujuan, kita bubar je DUN Negeri Sembilan, jadi mereka akan arahkan Menteri Besar untuk usul pembubaran DUN. Tapi sekiranya jalan yang dipilih ialah tak apa tukar Menteri Besar, tapi PH dengan barisan tetap kerjasama, dan seterusnya, PRU tak lama lagi. Jadi PRU tak lama lagi ni, bila Parlimen bubar, Menteri Besar baru ni akan usulkan juga pembubaran DUN Negeri Sembilan. Jadi dalang dan mereka yang bersekongkol dengan dalang ini jangan harap nak dicalonkan kembali. Ya. Lebih-lebih lagi dah tunjuk belang, ya, iaitu mengingkari dasar parti untuk kerjasama dengan perikatan yang selama ni, ya, gigit patuk UMNO, ya, gagalkan muafakat nasional, bersekongkol dengan Bersatu pada masa muafakat nasional sudah diwujudkan dan macam-macam lagi lah. So, pusat dia tak mahu perikatan. Tapi, benda ni dalam bahasa Inggeris kita kata
There is a blessing in disguise. Ada hikmah dia. Sebab sekarang Zahid dah nampak terang lagi bersuluh. Dan kalau ada dalang di luar parti pun sudah tahulah. Jadi sudah terbongkar lah. Sebab itu saya kata kurang bijak. Mereka kurang bijak. Okay? Kalau benda ni dilakukan awal-awal lagi, itu cerita lain. Ini dah dekat nak pilihan raya, mereka buat ni kurang bijak lah. So, kira nasib baik lah. Sebelum pilihan raya, dah nampak siapa dalang dia. Dah nampak siapa sebenarnya yang ikhlas dan siapa yang cuba berpaling tadah. Ya? So itu sebenarnya hikmah di sebalik krisis Negeri Sembilan. Sebab kebodohan dalang terbabit. Ya? Sebab itu kamu nampak dalam gambar yang dikongsi di media sosial pertemuan antara Zahid, Anwar, Anthony Locke dan sebagainya. Nampak semuanya relax dia. Okay? So benda ni ada hikmah dia. Okay, itu satu. Kemudian antara cerita merapu ni sebab DAP ni terlibat, mereka cuba ketepikan adat di Negeri Sembilan, mereka besar kepala lah, Anthony Locke buat kenyataan lah. Ini adalah kesempatan yang diambil oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk memupuk kebencian terhadap DAP atas kisah-kisah mengarut yang tidak ada asas, tidak ada bukti. Okey, tuduhan DAP sebenarnya dalang, mereka ni pergi cuba pengaruhi menteri besar untuk ke tepi adat semua. Mana bukti dia? Mana dapat kisah dia? Oh, Anthony Locke buat kenyataan. Yalah, dia komen babak benda tu. Dia komen babak benda tu sebab dia warga negara Malaysia, dia presiden DAP. DAP ada perwakilan di situ. Rakyat telah memilih wakil-wakil tersebut. Okay. Jadi dia ada hak komen sebagai presiden parti. Sebab ada terlibat. Dia bukannya ketepikan adat. Saya baca kenyataan dia. Jadi ini adalah sebahagian daripada budaya yang telah diamalkan oleh persekitaran pembangkang sejak PRU 15 untuk memeracuni pemikiran orang dengan cerita dongeng dan palsu. Sebab ini adalah antara sebab saya tolak Perikatan Nasional kebelakangan ini, dah lebih hampir setahun setengah, 2 tahun. Ya. Sebab mereka dah merapu dan dah tersasar dari jalan kebenaran, landasan kebenaran. Ini tak ada kaitan langsung dengan satu konspirasi DAP ke apa. Ini cerita dia mudah. Ada dalang dia dari dalam UMNO, ya, dan mungkin ada kaitan dengan dalang dari luar juga. Okey. Tapi dalang dia dari UMNO, Zahid tahulah siapa. Ya. Okey. Kalau awak nak perkembangan terkini, ikut kebenaran, tak ada tokok tambah, awak boleh datang dan ikuti saya bagi perkembangan seterusnya. Kalau korang masih nak ditipu, dilembukan, pergilah cucuk hidung korang di satu medan. Nama medan itu Persekitaran Pembangkang.